أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah, para imam, para bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli jawatan kuasa surau, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama menyelesaikan solat fardu subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Dan yang keduanya, dapat pula kita sama-sama meluangkan masa seketika bagi mengisi masa kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, makna tuan-tuan kita dah gunakan masa lapang kita itu dengan baik. Pasal apa? Nabi kata dalam sebuah hadis, kata apa? Dua nikmat yang kadang-kadang Allah beri pada manusia, manusia lupa pada Allah. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya, nikmat kesihatan. Kesihatan yang baik. Ada sebahagian manusia yang lupa pada Allah. Bila sihat, lupa pada Allah. Tapi bila sakit, ingat pula dekat Allah. Kan? Cuba tengok di hospital, di rumah sakit, berapa ramai orang yang sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Pasal sakit. Sihat besok, tak sebut dah. Itu pasal sakit kita ingat Allah. Sihat sebahagian manusianya lupa pada Allah. Ni kita tak mau. Pasal ni nikmat yang Allah berikan, kesihatan, kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk mengingati Allah. Yang keduanya, masa lapang. Nikmat yang Allah berikan, yang ini masa lapang, kita gunakan dengan betul. Nikmat masa lapang ni tuan-tuan, ada masa saja kita ingat Allah, ada masa saja kita baca Quran, ada masa saja pergi majlis ilmu. Ini masa lapang. Jangan dah sibuk baru nak ingat Allah. Sibuk macam mana nak ingat dah? Sibuk betul. Siang hantar rumah, hantar anak, ambil rumah. Dalam tandas pun telefon dengan bos tu. Ya bos dalam telefon, dalam tandas. Sibuk bukan main. Tapi bila kita katakan ingat Allah, tak boleh dah sibuk. Tapi bila masa lapang ada, dia tak ingat Allah pula. Kan, pergi warung kopi minum. Kan, tak salah, bolehlah. Tapi kita gunakan masa lapang itu sebaiknya untuk ini nikmat yang Allah berikan. Dua nikmat yang kita kadang-kadang lupa pada Allah, lalai pada Allah. Jangan kita kata kita gunakan, ada waktu sehat, ada waktu lapang, kita gunakan masa kita ni dengan sebaik-baik mungkin. Baik, insya-Allah. Pagi ni tuan-tuan, kita nak sambung. Saya rasa tak tahu lah tuan-tuan ingat lagi ke tidak. Saya ingat lagi rasanya. Nak sambung yang mana kita cerita dulu kuliah yang lalu, golongan yang didoakan para malaikat. 11 golongan yang didoakan para malaikat. Mungkin ada yang tak bersama kita, tak apa, kita sebutkan saja. Dulu kita bincang 6 golongan. Dia semua sekali ada 11 golongan yang kita dah bahas, yang kita dah hurai. 6 golongan sahaja, 6 golongan yang didoakan para malaikat. InsyaAllah pagi ni kita nak sambung yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. InsyaAllah kita habiskan. Tapi yang pertama sampai ke-6 ini saya tak bahaslah.
saya bacakan saja golongan apakah itu, supaya apa, kita semua dapat manfaat pagi ni, yang mana tak hadir ataupun kita kata tak bersama kita pada kuliah yang lalu. Baik, kita ulang semula. Kenapa malaikat? Tuan-tuan, malaikat ini ialah kita katakan satu makhluk yang rapat dengan Allah, memang dekat dengan Allah. Jadi bila kita kan bila dekat dengan Allah, maka doanya makbul. Hampir dengan Allah, doanya makbul. Ini kita katakan. Kadang-kadang kita suruh orang bacakan doa untuk kita, tapi belum tahu lagi istiqamah tu. Bolehlah saya dua, lepas tu tak ada dah. Ini kita katakan. Tapi kalau kita katakan sentiasa ada makhluk yang sentiasa tolong doakan kita, selagi mana kita buat perbuatan yang Nabi sebutkan ini, selagi itu makhluk ini sentiasa doakan pada kita. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, kasihanilah dia, semua doa. Selagi mana kita buat istiqamah perbuatan yang Nabi sebutkan ini, selagi itu didoakan. Nak suruh saudara mara kita doakan, belum tahu lagi istiqamah tu, kan? Tapi ada perbuatan yang kadang-kadang kita boleh buat, tapi kita tak nak suruh makhluk tu doakan pada kita. Baik, kita nak tengok yang pertama dia apa. Yang pertama yang kita dah bahas dulu ialah golongan yang mana didoakan para malaikat, ialah golongan orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Yang ni sebelum tidurnya tuan-tuan, dia berwuduk terlebih dahulu. Ini golongan yang pertama. Dia berwuduk dulu sebelum dia tidur. Ini dia akan doakan malaikat. Selagi mana dia tidur tuan-tuan, selagi mana dia tidur sampai dia bangun tu, pukul 10 dia tidur sampai pukul 5 baru bangun, sampai pukul 5 lah malaikat doakan untuk dia. Ni untung orang yang berwuduk sebelum tidur. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua, golongan orang yang duduk menunggu masuknya waktu solat. Maknanya tuan-tuan, dia datang awal lah. Dia datang awal, masuk zuhur pukul 1, 12.30 sampai dah. Contoh kita katakan masuk pukul 1, 12.30 sampai dah. Datang dia berzikir, baca Quran, kemudian istighfar dan seumpamanya, datang awal. Apa tujuan tuan-tuan? Tujuan dia nak sembahyang di awal waktu. Ini tujuan dia. Maka ada malaikat mendoakan bagi orang-orang yang menunggu waktu solat. 15 minit lagi nak azan, dia datang awal. Ada doa malaikat di situ. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihanilah dia. Ini doa malaikat untuk golongan-golongan orang yang menunggu masuknya waktu solat. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiga ialah golongan orang yang berada di saf paling hadapan sekali. Golongan yang berada saf paling hadapan sekali. Bukan imam. Imam memang kat depan, tapi yang kita kata belakang imam ni, saf yang pertama sekali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang berada di saf paling hadapan sekali. Kan? Mana ada doa malaikat bagi orang yang duduk di saf hadapan sekali. Sebab tu tuan-tuan, dia ada kaitan dengan golongan kedua tadi. Apa dia? Yang kedua tadi, orang yang menunggu masuknya waktu solat. Bila masuk waktu solat tu belum lagi, dia terus datang duduk depan, dua dapat dah. Tapi kalau dia duduk belakang, nanti bila azan orang dah iqamat baru nak ke depan, orang lain ambil dah tempat depan ni, rugilah. Tapi kalau dia datang awal terus duduk depan, maka di sini ada doa malaikat, dua dapat dah. Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang berada di saf paling hadapan sekali. Tapi tuan-tuan, jangan pula besok tuan-tuan datang penuh dah depan ni, kata dia balik rumah je lah. Tak boleh lah. Maknanya sama juga, yang belakang 3, 4, 5, 6 belakang ni pun dapat juga pahala jemaah. Tapi yang kita katakan saf paling terbaik, paling afdal, ialah duduk paling hadapan sekali. Ini kita katakan, nak paling hadapan, datang awal. Bila kita datang awal, dapatlah dua doa malaikat tu yang kita katakan. Kejar benda ni. Pasal apa? Ini malaikat sentiasa doakan untuk kita. Bukan senang kita nak suruh orang doakan untuk kita, tapi ada makhluk yang sentiasa doakan untuk kita selagi mana kita beramal dengan perbuatan ini. Baik, yang keempat apa tuan-tuan? Yang keempat ialah golongan orang yang menyambung saf dia semasa berjemaah. Orang yang menyambung saf dia bagaimana tuan-tuan? Dia tidak ada ruang-ruang kosong di kiri dan kanan dia. Mana rapat tuan-tuan, sama-sama bahu dengan bahu kawan sebelah. Tak ada ruang-ruang kosong lagi yang mana syaitan ini boleh masuk. Tak ada ruang. Masuk sini tak boleh, masuk sini tak.
Bukan syaitan tu masuk dia nak semayang, tak, dia masuk sebab dia nak ganggu kita. Masuk dia nak ganggu kita, tu pasal dia. Kita ni kadang-kadang tergau-gau, fikiran pun melayang pasal ruang tu ada. Saf kita ni tak betul. Saf yang paling betul, dia mesti rapatkan bahu dia dengan bahu kawan sebelah. Yang nak diluruskan, kita dah sebut dah pada kuliah yang lalu, ialah tumit kita ni, bukan tapak kaki, bukan ibu jari. Tumit ini yang mesti diberbetulkan. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita tengok para sahabat luruskan saf, dia bukan main hebat. Pasal apa? Dia tahu Nabi sebut apa? Nabi sebut, jika tidak mahu lihat hati-hati kalian dibolak-balikkan Allah, maka luruskan saf kalian. Ini hati ni tuan-tuan, Allah boleh bolak-balikkan. Pasal kita tengok saf kita ni yang tak lurus, maka tu yang ada iri hati, dengki, cemburu dengan kawan-kawan. Pasal saf tu tak betul. Tapi kalau saf tu betul, ni kasih sayang boleh naik. Kita tengok samakan saja saf-saf kita tu, hebat. Dalam Islam kita hebat. Itu yang kita kena amalkan. Supaya apa? Kita dapat doa malaikat tu. Yang kelima apa tuan-tuan? Yang kelima ialah golongan orang yang mengucapkan amin bertepatan dengan amin para malaikat ketika mana membaca Al-Fatihah dalam solat berjemaah. Ketika mana apa tuan-tuan? Bila yang sama dengan para malaikat ni, ketika mana imam baca tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam nak buka mulut tu, amin, imam buka mulut saja, sama-samalah dengan imam. Pasal ketika mana imam buka mulut tu, para malaikat pun sekali mengaminkan. Itu mana sama dengan imam. Kita pun kena sama dengan imam. Jangan cepat, jangan lambat. Ada orang cepat belakang tu, lin tak habis lagi yang dia dulu, amin, kan tak tahu nak kerja apa. Sebab tu tuan-tuan kena sama dengan imam. Biar sama-sama, biar bergegar surau ni. Jangan sampai runtuh sudah. Kan? Mana kita kata samakan amin kita ni supaya kita dapat doa malaikat. Dan yang keenam, yang terakhir yang kita telah bahas pada kuliah yang lalu, ialah orang yang duduk di tempat solatnya selepas melakukan solat. Mana tuan-tuan, lepas habis solat tu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk seketika. Buat apa ustaz? Buat apa-apa pun tak apalah, selagi mana kita katakan tidak berhadas dan tidak mengganggu. Apa tidak mengganggu? Tidak mengganggu ini maksudkan ialah tidak mencela, tidak mengumpat, tidak mencaci maki orang dan seumpamanya. Selagi mana dia duduk tu, yang paling terbaik duduk berzikir lah. Kan? Kadang-kadang kita pun terlepas pandang, ada zikir-zikir yang kita katakan Nabi ajar supaya kita mudah masuk dalam syurga Allah. Apa dia tuan-tuan? Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas habis solatnya, maka tiada halangan lagi untuk dia masuk ke dalam syurga Allah kecuali mati sahaja. Ni nak kena amal ni. Mana lepas habis solat fardu saja tuan-tuan, makna kita ada baca ayat kursi tu. Pasal apa? Amalan ini boleh jadi Allah pandang untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah. Sentiasa istiqamah. Ni tadi kita baca dah subuh, kemudian zuhur kang sambung lagi, kemudian asar kang sambung lagi, baca sampai kita meninggal dunia. Ni amalan yang kita katakan jangan tinggal, istiqamah buat benda ni. Ini kita katakan amalan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Baca ayat kursi, walaupun kita kata imam tak baca, kita pun boleh baca seorang, tak apa. Tapi amalan itu yang kita katakan amalan yang mesti buat, istiqamah, supaya apa? Kita mudah masuk dalam syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan, lepas habis solat, duduklah duduk sekejap, zikir, duduk sifar, baca doa dan seumpamanya, supaya apa? Kita dapat doa malaikat itu. Ni kita katakan rugi kalau kita kata kita semayang terus bangun. Tahulah kita sibuk kan, tapi sibuk-sibuk pun bagilah masa sikit, supaya apa? Kita boleh luangkan masa sikit untuk istighfar, untuk zikrullah pada Allah. Ingat Allah ketika mana kita dah habis solat tu, muhasabah sekejap diri, 5 minit pun cukup kan, 5 minit pun cukup untuk kita muhasabah diri, dapat doa malaikat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Baik, habis dah 6 yang kita sebutkan. InsyaAllah pagi ni kita nak sambung golongan yang ketujuh. Golongan yang ketujuh yang mana didoakan para malaikat ialah, kata Nabi SAW, golongan orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjemaah. Alhamdulillah, kita pun baru lepas solat subuh tadi berjemaah.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, silih berganti datang kepada kamu malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada waktu solat fajar dan solat asar. Kemudian naiklah malaikat yang telah bermalam padamu. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami meninggalkan mereka sedang mengerjakan salat, dan kami datangi mereka pun sedang mengerjakan salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik tuan-tuan, mana tahulah kita bahawa malaikat ini pun dia ada shift juga. Ada shift juga, pertukaran siang dan malam. Bila tukar tu tuan-tuan? Ketika mana waktu subuh dan waktu asar. Ini bertukarnya shift dia. Tuan-tuan, sebab tu dikatakan di sini afdalnya sembahyang jemaah pada solat subuh dan solat asar. Ni sembahyang kita katakan afdal. Yang lain-lain tu pun baik juga, tetapi yang paling afdal. Pasal apa dia afdal tuan-tuan? Pasal kita katakan yang ini payah orang buat. Bila payah orang buat, maka pahalanya lebih. Subuh orang jarang buat jemaah, semayang-semayang, tapi kadang-kadang bukan jemaah. Tapi kita katakan solat subuh secara berjemaah, baik, boleh dengar? Pasal apa subuh? Subuh ialah pasal orang jarang buat. Bila orang jarang buat, maka pahalanya lebih. Subuh, bila kita lihat banyak tempat-tempat yang kadang-kadang tak penuh, kan? Satu saf, dua saf, tiga saf. Sini Alhamdulillah ramai. Tapi ada tempat-tempat yang tak ramai, pasal jarang buat. Bila jarang buat, inilah yang kita katakan pahalanya lebih. Asar pun sama. Asar, orang tak nak sembahyang asar berjemaah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia nak balik cepat, balik kerja cepat. Takut kalau dia sembahyangkan tersangkut pula jam nanti. Tapi bila dia sembahyang, bila dia kata, Ustaz, saya sembahyang di rumah je, kata dia, azan dah, tapi tak sembahyang berjemaah, balik rumah sembahyang. Sampai pukul 8 tak sampai lagi, dalam kereta lagi pukul 8 tu, kan, tak sembahyang. Asar tak sembahyang, maghrib pun tak sembahyang, habis dah. Sebab tu kita kata yang subuh dan asar ini bila jarang orang buat, maka pahalanya lebih. Tahajud tuan-tuan, pasal apa pahala dia lebih? Pasal kita bangun, orang lain tidur lagi. Itu pasal pahala dia lebih. Kita bangun seorang je, yang lain tidur lagi, pahalanya lebih. Tak payah ambil susah-susah tuan-tuan, jemaah saja. Pasal apa berjemaah ini pahalanya banyak berbanding dengan sembahyang seorang satu je. Pasal jemaah orang payah buat. Bila payah buat, itu yang Allah berikan tinggi lagi supaya orang kejar pahala. Ini bila jarang orang buat, maka pahalanya lebih. Puasa sunat, pahalanya lebih. Puasa sunat, kan? Kita tengok orang lain tak buat, makan dia berbagi, kita pun tahan tengok dia makan. Oi, nafsu kata dia. Kita pun tahan. Tapi bila kita puasa, itulah yang kita katakan pahala kita lebih. Pasal jarang orang buat. Samalah kita katakan subuh, asar, bila jarang orang buat, maka ini pahalanya lebih. Dan ada doa malaikat di sini. So tu kita kata tuan-tuan, jangan pula kita tengok besok nampak subuh asar je, lain tak nampak dah, maghrib isyak tak ada dah. Pasal ustaz kata subuh dan asar. Tak, yang ini kita katakan afdal. Afdalnya subuh dan asar. Yang lain pun kena pergi. Mana subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak pun kena ada juga. Cuma yang kita nak kejar yang ini subuh dan asar, pasal orang jarang buat. Mana tuan-tuan, tiap-tiap waktu ada berjemaah dengan kita. Ini paling hebat. Mana orang yang jaga sembahyang dia tuan-tuan, azan saja dia boleh berhenti. Azan saja dia boleh berhenti. Dia tak kira di mana. Dalam kereta pun bila tengah dengar azan, dia akan cari mana nak berhenti jemaah. Ini orang hebat tuan-tuan. Hebat. Campaklah di mana pun, di Kelantan, di Johor, Perlis, azan saja dia akan berhenti. Ini orang yang betul-betul jaga sembahyang. Kalau kita tuan-tuan, kan, shopping, biar dululah kata dia. Shopping dulu, balik gang bos sembahyang. Kita lain sikit. Tapi orang yang betul-betul hebat, azan saja dia dengar, dia akan berhenti sembahyang dulu. Dia orang yang hebat. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok apa sahaja waktu zuhur ataupun kita kata waktu fardu datang. Jangan datang masjid, datang surau disebabkan ada kepentingan, kan? Ada kepentingan mau datang. Apa dia tuan-tuan? Datang, lama tak nampak je kata dia. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Lama tak nampak kata dia. Ni nak bagi anak ni kahwin kad. Bagi kad kahwin anak ni kata dia. Anak dia kahwin besok, hilang dah dia, tak nampak dah.
Mana macam tu? Mana ada kepentingan baru datang. Tuan-tuan, masjid surau bukan untuk yang ini. Datang tiba-tiba ada muncul, tiba-tiba tak ada dah. Bukan, tuan-tuan, datang saja. Tak kisah nak buat apa. Jangan kita katakan masjid tempat solat saja, tak. Masjid tempat macam-macam boleh buat selagi mana tak langgar syariat. Buatlah apa-apa pun. Maknanya tuan-tuan, kita nak buat apa? Nak baca Quran hujung sana, zikir, nak qada solat, apa salahnya boleh, tak ada masalah. Semayang, habis semayang tadi malam maghrib, kemudian dia pergi belakang sana buat semayang subuh, kata dia. Tapi orang kita ni tuan-tuan, dia memang suka jaga tepi kain orang tu, payah kita ni. Dia duduk sana belakang, qada solat subuh, kata dia kan. Dia pun semayang, sami Allahu liman hamidah, dia pun angkat tangan, Allahumma hdini fi man hadait. Orang sebelah dia tuan-tuan, dia ni tak semayang subuh ke apa pagi tadi, orang gitu. Makna tuan-tuan suka sibuk tepi kain orang. Jangan kacau orang tu nak buat apa. Masjid memang dia kata macam tu. Mana buatlah apa-apa pun selagi mana tak langgar syariat. Tuan-tuan, kita dulu di Mekah, orang buat apa-apa pun kita tak kacau. Kan? Kita semayang sana, orang tak kacau. Kita baca Quran tak kena kacau. Tasbih sana tak kena kacau. Tak kena kacau. Yang pandang Kaabah pun tak kena kacau. Pandang je dia. Oi, tak ada kerja ke? Kata dia. Tak ada. Tengoklah apa-apa pun nak buat di sana. Orang tak akan kacau. Tapi bila dekat sini, orang suka jaga tepi kain orang. Kan? Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sedangkan masjid ini bebas, buatlah apa-apa pun selagi mana tak langgar syariat. Tuan-tuan, zaman Nabi dulu, dalam masjid Nabi, ingat ketika mana Rasulullah duduk dengan Aisyah, Aisyah letak dagu di atas bahu Rasulullah. Kata Aisyah, seronok tak? Kata Rasulullah, seronok tak Aisyah? Dia kata seronok. Apa dia tuan-tuan? Ni, Malik ni, dia kata main memanah ni dalam masjid. Main manah dalam masjid ni. Tapi jangan tak ada kerja tuan-tuan, besok tak ada kuliah, tuan-tuan pasang pula panah sini. Bukan, tengoklah kita katakan zaman kita ni, kita pakai zaman kita ni. Tak ada kerja kalau kita apa zaman sekarang, buat karnival. Kan, kita buat kuliah atau tazkirah, forum. Kita nak menghidupkan masjid-masjid ni, nak menghidupkan surau supaya boleh mengimarahkan masjid. Orang pun tengok, wah macam-macam aktiviti ada. Orang pun datang, macam-macam aktiviti ada. Ini yang seronok. Kita katakan, tapi alhamdulillah sini semua okey. Mana sini banyaklah kita kata banyak mengimarahkan surau-surau, orang pun suka datang. Lepas tu kita kata masjid surau bukan ada tempat kepentingan semata-mata. Datang tu sebab ada nak kahwin pun datang, meninggal pun datang, tak meninggal tak datang. Kan memanglah dah meninggal macam mana nak datang. Tapi ada kepentingan baru datang. Yang ini salah. Datanglah bila-bila pun. Yang paling penting apa tuan-tuan? Dengar saja azan, terus datang. Walaupun kita katakan tak kisah di mana-mana, kita duduk dekat luar tengah shopping ke, dengar azan, berhenti, terus pergi semayang. Ini orang yang hebat. Nak jaga benda ni tuan-tuan, payah. Tapi kalau dapat jaga solat ni tuan-tuan, memang hebat dia. Azan saja dia akan berhenti, azan saja dia akan berhenti. Azan, orang yang betul-betul hebat jaga solat dia. Sebab tu kita tengok solat subuh dan solat asar secara berjemaah ini yang paling afdal sekali. Jagalah benda ini, dan jaga juga 5 waktu tu. Kita sebutkan tadi dah kan, makna 5 waktu tadi ini kena jaga solat dia supaya apa? Supaya kita dapat semayang berjemaah. Nabi tuan-tuan tak pernah tinggal semayang jemaah. Sentiasa ada semayang jemaah dia. Yang semayang di rumah apa? Sunat saja. Tapi semayang berjemaah tak pernah tinggal. Ada saja, setiap waktu ada saja. Tuan-tuan, bila kita katakan semayang jemaah ini kita tinggal, maka rugilah. Saya nak buat satu kisah seorang sahabat Rasulullah. Saya tak ingat siapa nama dia, tak ingat. Tapi dia tuan-tuan, lepas maghrib dia tertidur. Lepas maghrib dia tertidur. Masuk isyak, kemudian semua sahabat semayang dah dengan Rasulullah, semua semayang dah. Bila dia sedar tuan-tuan, pukul 12 baru sedar, tengah malam baru sedar. Dia bangun-bangun saja tersedar pukul 12 dah, dia pun pergi cari sahabat-sahabat kat masjid tu nak semayang berjemaah. Cari sahabat nak semayang berjemaah, tak jumpa, katanya orang semua semayang dah. Mana ada lagi orang semayang isyak mana-mana. Tuan-tuan, fras, kecewa yang amat sangat. Pasal apa? Tak dapat semayang berjemaah tu. Terlalu kecewa. Apa dia buat tuan-tuan? Dia semayang malam tu isyak 27 kali. Bayang tuan-tuan, 27 kali dia semayang. 4 rakaat, bangun habis, salam, bangun lagi 4, bangun 2, bangun lagi 4, 3, bangun lagi 4, 4, sampai 27 kali isyak tuan-tuan, pengsan dia. Habis tuan-tuan 27, tidur dia. Habis 27 kali tidur dia. Tuan-tuan, dalam tidur tu tuan-tuan, mimpi dia apa dia? Mimpi dia kejar orang kampung tak dapat, kejar orang kampung tak dapat, kejar orang kampung tak dapat. Besok pagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi sekian. Rasulullah kata, semalam kamu buat isyak 27 kali kan? Betul, dia kata. Kamu buatlah bagaimanapun, banyak mana pun, berapa kali pun,
tetap pahalanya tak sama dengan sembahyang berjemaah. 27 kali pun kamu buat, satu juga pahala dia. Kita kata beza. Sebab tu untungnya orang sembahyang jemaah sekali pun 27 pahala dah. Berbanding dengan orang buat banyak kali tu. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat ni dia memang hebat jaga sembahyang dia. Fras, kecewa tak dapat sembahyang jemaah, dia buat jugalah walaupun kita katakan satu. Tapi dia cuba juga buat tu. Tapi kalau kita terlepas, tak ada kita buat 27-nya kan. Satu pun dah letih dah, menguap-nguap dah kita. Ni kita katakan afdal subuh dan asarnya untuk kita kata berjemaah di dalam masjid ataupun surau di mana-mana. Baik. Yang ke-8. Golongan yang ke-8 kata Nabi SAW ialah golongan orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Maknanya dia doakan untuk orang itu tak tahu yang kita doakan dia apa. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya setiap muslim yang mendoakan saudara seagamanya tanpa pengetahuannya pasti akan didoakan oleh malaikat dengan berkata, engkau juga akan mendapat seumpamanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana tuan-tuan, jangan bimbang, doakan untuk orang akan patah balik pada kita. Engkau juga akan dapat seumpamanya. Kita nak murah rezeki, doakan orang murah rezeki. Supaya apa? Supaya kita dapat balik murah rezeki tu. Kita nak panjang umur, doakan orang panjang umur supaya apa? Patah balik pada kita. Tapi dengan syarat jangan bagi tahu yang bahawa kita tolong doakan dia. Dia kata, Ji, semalam saya doakan Haji murah rezeki, kata dia. Tak dapat lah. Dia dapat lah doa tu, kita tak dapat balik. Ni syarat dia, jangan bagi tahu orang yang kita doakan untuk dia. Yang baik-baik saja. Mana kita doakan yang baik-baik saja untuk orang. Kalau kita doakan yang buruk-buruk, kita gaduh dengan orang, kita pun doakan orang, minta-mintalah dia ni kena langgar lori. Tuan-tuan, kalau malaikat kata engkau pun dapat seumpamanya, habis kita dulu kena. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bergaduh, jangan doakan buruk-buruk untuk orang. Jangan. Kita doakan yang baik-baik sahaja. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya. Ya Allah, bagilah dia kefahaman. Ya Allah, bagilah kami ini tenang. Supaya apa? Berbaik-baik semula. Ini tuan-tuan kita katakan adab. Biar kita katakan supaya kita boleh berbaik-baik semula dengan orang. Doakan untuk orang supaya kita pun dapat sama. Tengok orang tu susah, tolong doakan dia supaya senang. Kan? Tengok orang tu sakit, tolong doakan dia supaya sihat. Ni kita kata. Tengok kawan kita tak kahwin lagi, tolong doakan dia. Mudah-mudahan kan dapat juga kat kita. Ini marah ibu-ibu ni, minta ibu-ibu contoh saja ni. Kan, contoh saja. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Nak menunjukkan bahawa doa ini dia akan patah balik pada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok bila berdoa kita tak istiqamah, maka takkan jadi. Ustaz, saya ni dah lama dah doa, 5 tahun, 10 tahun doa, tapi Allah tak makbulkan lagi. Jangan kita kata ungkit tuan-tuan. Belum jadi lagi, tantah belum tahu lagi kita punya doa tu makbul. Boleh jadi 20 tahun akan datang baru makbul. Boleh jadi 25 tahun, 30 tahun. Boleh jadi kita meninggal baru makbul doa tu. Dapat ke anak kita, dapat ke cucu kita, belum tahu. Tapi yang pentingnya istiqamah berdoa. Dan jangan ungkit kalau tak makbul-makbul. Doa saja. Yang penting tu kita katakan doa yang istiqamah, sentiasa berdoa pada Allah. Belum tahu lagi kita doa, besok dapat, belum tahu lagi. Mungkin Allah kadang-kadang dia akan stop sekejap. Tak apa, biar dulu. Nanti 10 tahun akan datang, baru kita makbulkan. Kita pun tak tahu. Kalau istiqamah itu tuan-tuan, saya nak buat satu kisah. Imam Ahmad bin Hanbal. Kan, Imam Ahmad bin Hanbal dia ni mengembara. Bila mengembara tuan-tuan, dah malam, akhirnya jumpa sebuah masjid, nak berehat lah malam tu. Berehat dia malam. Dia pun berehat, lepas sembahyang dia pun bentangkan tempat tidur dia, kemudian dia pun baring. Tuan-tuan, yang berada dalam kampung itu tak kenal yang itu ialah Imam Ahmad. Tak kenal. Dia pernah dengar saja ada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi muka tak kenal. Ialah pasal dulu mana ada TV, tak ada apa, surat khabar semua tak ada. Tapi dia pernah dengar saja. Datang 4 orang pengawal dekat Imam Ahmad. Imam Ahmad pun dia pun tak kenal Imam Ahmad ni siapa, tak kenal muka. Dia pun tanya, dia kata, "Tuan, tak boleh tidur sini," kata dia. Dia kata, "Saya mengembara, tak ada tempat tidur." Dia kata, "Tak boleh." Dia pun ambil tangan, ambil kaki, campak keluar masjid.
campak keluar masjid, tiba-tiba jatuh dia tuan-tuan. Seorang lelaki nampak, seorang lelaki pembuat roti nampak Imam Ahmad jatuh keluar masjid. Dia pun tak kenal itu Imam Ahmad, hanya tahu nama sahaja. Dia pun datang pada Imam Ahmad tuan-tuan, datang pada dia. Dia kata, tuan, pasal apa tidur sini? Dia kata, saya bukan tidur, saya kena campak tadi, kata dia. Saya ni mengembara, tak ada tempat tidur. Lalu lelaki ni pun kata apa, pembuat roti ni kata, tak apa, mari balik rumah ikut saya tumpangkan tuan satu malam, kata dia. Imam Ahmad pun balik pergi rumah pembuat roti ni tadi. Sampai di rumah pembuat roti ni tuan-tuan, dia pun tunjukkan tempat tidur dan ke mana. Dia pun rehat. Dia kata, tuan rehatlah, saya nak sambung kerja saya dalam membuat roti, kata dia. Dia pun sambung kerja dia buat roti. Imam Ahmad yang sedang rehat tadi tuan-tuan, tiba-tiba dia terdengar orang istighfar pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Siapa tuan-tuan? Ni pembuat roti ni. Sambil uli tepung tu, sambil istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Imam Ahmad tengok, dia ni bukan orang biasa-biasa ni, kata dia. Ni bukan orang biasa-biasa ni, kata dia. Ini mesti orang yang istimewa di sisi Allah. Dia pun datang jumpa lelaki ni tadi. Dia kata, tuan, ada tak apa-apa yang Allah berikan keistimewaan pada kamu? Kata pembuat roti ni tadi, ada. Dia kata, apa dia? Aku sentiasa memohon pada Allah, berdoa pada Allah, satu pun Allah tak pernah tolak doa aku. Semua makbul. Tuan-tuan, ini pun tips. Kalau doa tak makbul, istighfar banyak-banyak. Ni pun tips juga. Doa tak makbul, istighfar banyak-banyak. Boleh jadi boleh makbul. Satu pun Allah tak pernah tolak doa aku. Cuma kata pembuat roti ni tadi, ada satu doa yang masih belum lagi Allah kabulkan. Lalu Imam Ahmad ni kata, apa dia doa tu? Kata pembuat roti tadi, aku ada terdengar seorang ulama hebat, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Aku berdoa pada Allah supaya aku dapat jumpa Imam Ahmad ini. Ini saja doa yang belum lagi Allah makbulkan. Tuan-tuan, menangis Imam Ahmad. Pembuat roti ni tanya, tuan, pasal apa nangis? Dia kata, wallahi, Allah yang telah menggerakkan aku pergi ke masjid tadi dan dicampakkan aku keluar sehinggalah aku bertemu kamu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, menangis pembuat roti ni, tuan-tuan. Habis duduk menangis, tak jadi buat roti. Nak cerita apa tuan-tuan? Istiqamah dalam berdoa, maka Allah akan makbulkan. Dia tak kira tuan-tuan dapat ke tidak ke, tapi dia kata istiqamah, boleh jadi Allah makbulkan nanti. Sabar. Allah nak suruh kita sabarlah tu. Belum tahu lagi dapat besok, belum tahu lagi dapat minggu depan, belum tahu lagi. Tapi kita nak cerita apa? Supaya kita istiqamah berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa tu. Betul-betul kita nak ni, betul-betul kita minta kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok adab berdoa. Orang kadang-kadang macam-macam pesen berdoa sekarang. Doa kan, ada yang kuit telinga, ada. Doa tu kuit telinga. Yang canggih tuan-tuan, doa tu sebelah tangan pegang handphone tu, balas WhatsApp dia pun ada juga. Ini kita kata adab dalam berdoa. Kalaulah kita kata berdoa itu pun kita buat main-main, macam mana Allah nak makbulkan? Sedangkan adab berdoa dia sama macam sembahyang juga. Ni sungguh-sungguh betul-betul nak minta pada Allah ni, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Tapi kalau ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, dia balas mesej. Macam mana Allah nak makbulkan? Sedangkan kesungguhan dalam berdoa tu tak ada. Allah nak tengok betul-betul tu, betul ke dia nak minta ni? Nampak macam main-main je kata dia. Tapi kalau bersungguh-sungguh betul kita nak ni, Allah nak tengok kita, betul ke tidak nak berdoa ni? Alah ustaz, saya bukan faham pun imam tu baca apa. Lah, siapa suruh faham? Kita dah wakilkan imam depan tu baca doa, aminkan sajalah. Kan? Aminkan sajalah, apa salah? Ini betul-betul ni, amin, amin. Walaupun tak faham, imam tu fahamlah dia. Mana imam tu kita katakan wakil dah kepada semua orang. Dia akan tolong doakan untuk semua orang. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai yang aminkan ini, akan ada beberapa orang yang Allah akan tarik amin ini supaya makbul doa tu. Bukan kata semua tak makbul. Maknanya akan ada yang beberapa orang yang Allah, kalau kata semua yang Allah ambil, alhamdulillah. Tapi kalau ada beberapa orang yang Allah ambil amin dia, makbul doa tu disebabkan amin kita. Kesungguhan dalam berdoa, untung semua orang. Kita kata bersungguh-sungguh dalam berdoa, walaupun kita tak faham imam tu baca apa. Tapi kalau kita katakan kita sembahyang seorang, doa baca seorang, kalau bahasa Arab kita tak faham, tak payah bahasa Arab lah, bahasa Melayu je lah. Kalau kita berdoa dalam bahasa Arab, kita tak faham pun apa kita minta, takkan makbulnya. Takkan makbul. Pasal tak faham apa dia minta pun tak tahu.
Kan? Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nampak sedap tak? Faham tak? Tak faham pun. Ni tak jadi. Pasal apa tuan-tuan? Kita katakan doa dengan ru'yah berbeza. Ru'yah kalau tak faham jadi. Tapi kalau doa tak faham tak jadi. Pasal tak faham tu. Ni kita katakan. Sebab kena betul-betul hayati ni. Imam baca depan ni. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Betul-betul ni. Kan? Mana betul-betul kita aminkan doa tu supaya apa? Mudah-mudahan makbul. Kalau buat main-main, tuan-tuan, kita dulu di Mekah. Kita tak faham pun imam tu baca apa. Kita semayang belakang imam tu, kita tak faham pun dia baca apa. Tak faham pun. Imam tu semayang. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Dia pun nangis. Oh, pasal apa nangis kak? Tak tahulah, rasa sedih pula hati ni. Faham tak? Tak faham pun. Pasal apa boleh nangis? Pasal dihayati tu. Dah kalau doa tak hayati, bagaimana Allah nak tengok tu? Doa pun kena hayati. Kalau tak faham kan? Amin, amin. Pasal kesungguhan kita dalam berdoa. Ustaz, buat apa kita doa? Allah kan maha mengetahui. Pening dah kita. Ini soalan pun ada. Memang Allah maha mengetahui, tak payah doa pun tak apa kalau ikut logik akal. Tapi tuan-tuan, kita kalau sebagai hamba Allah, buat cara hamba. Ini kita hamba, tapi buat cara Tuhan pula. Kan tak logik tu. Ini kita sebagai hamba, buat sebagai hamba, betul-betul minta yang kita ni ada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita minta kepada Allah, ya Allah, walaupun kau tahu dah aku nak begini-begini, kau mau tolonglah makbulkan. Minta kepada Allah. Ini yang kita katakan kesungguhan dalam berdoa. Ini adab dalam berdoa. Jangan kita katakan habis dah sembahyang, buat apa nak bersungguh-sungguh lagi. Tak, Allah tengok juga tu doa tu. Supaya apa? Supaya Allah tengok, wah betul-betul dia nak. Tapi minta pun agak-agak lah tuan-tuan. Minta pun macam-macam, macam mana nak makbul. Minta terbang lah, minta jalan atas air lah, mana nak makbul. Minta yang logik akal lah, kan? Logik sikit. Mana kita katakan yang boleh dipakai doa ni. Ini kita katakan yang ke-8, golongan orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Mana tuan-tuan, jangan ceritakan ke orang bahawa yang kita doakan untuk dia. Ni tips kadang-kadang kita katakan, kita nakkan murah rezeki, tolong doakan orang untuk murah rezeki, panjang umur dan seumpamanya. Apa lagi kita nak, kita tolong doakan supaya mudah-mudahan malaikat ini mendoakan pada kita, engkau juga akan mendapat seumpamanya. Ini yang kita nak. Dengan syarat kita tak bagi tahu orang pun bahawa yang kita ini berdoakan untuk dia. Baik, ini golongan yang ke-8. Golongan yang ke-9 kata Nabi SAW ialah golongan orang yang membelanjakan harta. Infak lah, kita katakan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Satu antara kedua-duanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Makna tuan-tuan, jangan bimbang, jangan risau. Pasal apa? Malaikat tolong doakan kepada orang yang berinfak, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Makna tuan-tuan, tak miskin dia. Takkan miskin kita sedekah ni, takkan miskin. Sedekahlah banyak-banyak. Tak pernah pun kita jumpa orang miskin. Pasal apa miskin ni? Entahlah, saya sedekah dulu banyak sangat, kata dia. Tak pernah jumpa. Yang sedekah banyak ni lah yang jadi kaya. Ni pun tips tuan-tuan. Sedekah banyak-banyak boleh jadi kaya. Tapi jangan niat macam tu pula. Niat ini kita kata kita nak fisabilillah lah. Sedekah kita buat kerana Allah. Ini Allah bantu. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita tengok ada kadang-kadang pahala yang bila kita mati dah terputus pahalanya dah, tak boleh buat pahala dah, tak boleh buat amalannya. Kata Nabi apa? Idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Matinya seseorang anak Adam itu, maka akan terputus segala pahala amalannya. Tak boleh buat amalan dah. Meninggal dia duduk dalam kubur tu, tak boleh buat amalan dah. Tapi ada 3 amalan yang sentiasa kita katakan mengalir pahalanya walaupun kita dah masuk dalam kubur. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya sedekatin jariyah. Sedekah jariah. Sedekah banyak-banyak ni. Sedekah banyak-banyak hari-hari. Tolong disiplinkan diri kita pasal kita ini, kita katakan hari-hari kita bersedekah. Hari ini dah sedekah belum? Belum. Cari orang supaya sedekah, masjid, surau, boleh, tak ada masalah. Disiplinkan diri kita supaya kita sedekah tiap-tiap hari. Belum sedekah lagi, pergi cari. Walaupun kita kata bukan masjid, bukan surau, ada orang kadang-kadang datang kat meja makan kita kan, tengah makan, ada orang datang, cik minta sedekah cik.
Jangan-jangan dia tu menipu kot ustaz. Ini kita selalu buat ni. Kalau kita kata dia menipu, tuan-tuan, ni kalau kita tak nak bagi, kita diam-diam saja. Boleh jadi dia tu betul-betul susah. Kan? Kalau dia susah, betul-betul susah, kita tak bagi, dah lah tak bagi, tolong satu, kita fitnah satu hal pula, dua dah dapat. Ni kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang kita ni tak bagi satu hal. Tapi kalau kita bagi sedekah pada dia, tengok-tengok memang betul pula dia sedikit, memang dia menipu, tuan-tuan, memang betul-betul sedikit, itu di antara dia dengan Allah. Pahala sedekah tu dapat juga macam biasa, tak ada masalah pun. Yang pentingnya kita katakan jangan fitnah, jangan marah orang tu. Ini orang datang tak sedekah, macam-macam soalan dia tanya. Dia datang mana ni? Mana ni? Berapa orang datang? Naik apa? Macam-macam soalan dia tanya. Dia pun pening, tuan-tuan, nak jawab. Dia pun pening nak jawab tu. Sebab tu, tuan-tuan, kalau ada orang tak suka, kalau tak nak bagi, diam sajalah. Tak apa, terima kasih. Nampak susah nak makan ni cik, kata dia. Nak makan, duduk kita makan. Tapi jangan makan sini lah, makan sebelah. Sini ada orang lain, kata dia. Maknanya, tuan-tuan, orang datang, jangan kita katakan fitnah pada dia. Kita bimbang, takut-takut memang betul dia susah. Kalau betul-betul dia tipu, itu di antara dia. Kecuali lah kalau kita katakan kita memang kenal dah dia ni memang kaki menipu, tak payah bagilah. Memang kenal dah, ini duduk sebelah aku ni, kata dia ni memang kaki menipu, kata dia, tak payahlah. Ini pasal kita kenal dah. Yang kalau tak kenal, tak apa, tak ada masalah, pahala je masih lagi berterusan. Ini yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, kata Nabi SAW, ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat disebarkan kepada orang. Orang masih lagi buat, kita meninggal dah, pahala tu masih lagi berterusan. Tuan-tuan balik gang ni, dapat dah 11 golongan didoakan para malaikat. Jangan simpan, tuan-tuan, dalam hati, tak payah rugi, pergi sebarkan pada orang yang tak datang tu. Keluarga kita berapa ramai tak datang, anak beranak kita, pergi sebarkan pada dia orang supaya dia orang boleh buat 11 golongan ini. Ini kita gunakan untuk apa? Untuk saham kita besok meninggal ni. Ada orang yang tak datang, mungkin boleh jadi ada yang tak datang hari ni, balik kampung. Dia datang besok, pergi tolong sebarkan pada dia, supaya apa? Dia pun boleh beramal sama dengan 11 golongan ini. Dapat sama-sama, dia dapat manfaat, tuan-tuan dapat manfaat, saya dapat manfaat, semua dapat manfaat. Pasal apa? Ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat disebarkan pada orang. Orang masih lagi buat, kita meninggal tak? Ini saham, kita kata. Saham ketika mana duduk dalam kubur. Pergi sebarkan, sampaikan pada orang tu. Jangan simpan saja, tak payahlah ustaz, biar saya dululah, kata dia. Buat apa nak kedekut? Ilmu ni tak payah kedekut. Silap-silap kita tak beramal. Ilmu ada tapi tak beramal, rosak gitu. Ini kita katakan ada ilmu, terus beramal ataupun terus sebarkan pada orang supaya orang tu boleh beramal dengan ilmu yang kita ada. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak yang sentiasa mendoakan mak ayah dia. Tuan-tuan, kalau kita nak anak kita sentiasa doakan untuk kita dulu doakan untuk mak ayah kita. Kalau kita pun buat tak betul, buat tak baik, derhaka dengan mak ayah kita, maka besok tunggulah anak kita ni akan balas balik pada kita. Dia pun akan buat tak tahu dengan kita. Kalau ustaz tak ada pun, anak saya dah besar semua dah. Kata dia, sabar dulu, belum tahu lagi anak dia tu, boleh jadi cucu dia yang buat pada kita. Ni Allah Maha Adil. Allah akan sentiasa balas pada orang yang buat kezaliman. Dia akan balas, ulang balik. Belum tahu lagi, kalau anak dia belum tahu lagi, tentang cucu dia buat jahat, kita pun tak tahu. Benda tu akan dibalas balik oleh Allah, sebab Allah ini Maha Adil. Kalau kita nak anak kita sentiasa doakan kita besok, kita dulu buat untuk mak ayah kita. Ni 3 amalan yang Nabi katakan berterusan pahalanya walaupun kita mati dah masuk dalam kubur. Ni jangan tinggal pahala amalan ini. Buat istiqamah, kita katakan hari-hari kita lakukan. Baik, ini yang kita katakan orang yang membelanjakan harta, yang sedekah banyak-banyak ni, tuan-tuan. Ini kita katakan supaya apa? Supaya dapat doa malaikat tu. Sedekahlah banyak-banyak. Kan? Sedekah banyak-banyak supaya apa? Supaya kita dapat saham, dapat doa malaikat itu. Ya Allah, gantikanlah bagi orang yang berinfak, maka tidak akan miskin, tuan-tuan. Kan kadang-kadang kalau kita tengok orang yang tabung lalu, baru lepas tabung lalu, alhamdulillah selamat dah. Kan tabung lalu, mengantuk dia. Belum sampai lagi, bau jeling. Tabung nak lalu, kata dia. Dia pun tidur, kata dia. Tutup mata. Heran, tuan-tuan, habis dia tabung lalu, celik balik. Ada orang lagi, tuan-tuan, lagi macam-macam pesen dia, tuan-tuan. Dia kata tabung lalu, dia tak bagi duit, dia senyum, kata dia. Pasal apa senyum? Tu sedekah juga, kata dia. Ada juga orang begini.
Ada juga orang begini, senyum saja. Ini kan sedekah juga kata dia. Senyum itu sedekah kata dia. Dia pun tolak pergi tabung tempat lain. Ada juga orang begini katakan. Sebab tu kita kata tuan-tuan, sedekahlah banyak-banyak. Kan kita kumpul pahala banyak-banyak ni tuan-tuan. Yalah, kita kata Islam tak larang pun jadi kaya. Jadilah kaya, tak ada masalah. Kan? Jadi kaya tak ada masalah. Tapi yang kita katakan, sedekah itu yang kita nak, saham ataupun yang itu yang kita punya. Sedekah banyak-banyak, kumpul banyak harta-harta pun tuan-tuan, boleh jadi kita meninggal besok harta tu tak tahu ke mana. Kan dapat dekat anak kita, dapat isteri, belum tahu lagi harta tu bagaimana. Memanglah kita katakan nak kena tinggalkan juga untuk anak isteri kita. Tapi yang kita punya besok dalam kubur mana? Tak ada. Ini yang kena tengok, kena lihat balik yang kita tinggalkan untuk kita besok dalam kubur mana. Yang kita prepare untuk anak isteri kita. Tapi untuk kita besok dalam kubur tak ada. Sebab tu ada tabung, ada kita katakan ada orang minta sedekah, pergi sedekah banyak-banyak. Harta ni tuan-tuan kalau kumpul pun, kata Datuk Ismail Kamu siapa cerita dia. Dia kata kalau kumpul harta banyak-banyak apa, orang kaya pun, orang kaya dia tak boleh makan roti canai banyak-banyak, apa bagi? Kan? Apa bagi makan? Roti canai 10 keping kata dia. Banyaknya kata dia. Pasal saya orang kaya, saya kena makan 10 keping. Orang kaya. Kan? 10 keping roti canai. Ada jumpa? Tak pernah pun. Kadang-kadang kita tengok orang kaya pun makan 2 keping je. Itu pun takut-takut tak boleh tuan-tuan. Doktor tak bagi. Awak jangan makan roti canai kata dia. Pasal awak kecil manis. Daging boleh tu? Daging pun tak boleh pasal awak darah tinggi. Kan? Udang boleh tu? Udang pun tak boleh pasal awak gaut kata dia. Habis saya boleh makan apa doktor? Awak makan kulit roti lah kata dia. Ini orang kaya ni. Orang kaya pun makan kulit roti je tuan-tuan. Kaya tu. Kan? Makna tuan-tuan kaya macam mana pun, yang kita katakan kita punya dalam tabung itulah yang kena nak jaga supaya apa? Saham kita besok di akhirat ada, kita bawa balik. Ni golongan yang ke-9. Golongan yang ke-10 kata Nabi SAW, ialah golongan orang yang sedang makan sahur. Ni orang nak puasa dah ni. Orang makan sahur, orang sahur ni nak puasa. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah dan kalangan malaikatnya sentiasa berdoa kepada orang yang bersahur. Maksud tuan-tuan nak puasa lah. Tak ada katanya kita kata tak ada kerja orang ni makan sahur, besok gang dia breakfast pula. Itu bukan sahur nama dia. Maknanya dia sahur tu maknanya dia nak puasa. Bab sahur ni kita tak ada panjang lah cerita sangat. Kan? Sebab apa kita seronok bulan puasa sini ramai kot rasanya. Memang biasalah. Sebab kita katakan sunatullah, memang satu Ramadan penuh masjid-masjid surau-surau dengan kehadiran jemaah-jemaah datang. Seronok pasal bulan Ramadan. Masuk minggu kedua kurang sikit dah. Tak tahulah sini makin penuh juga kot rasanya kot. Minggu ketiga kurang balik dah. Minggu keempat lagi kurang lah tinggal Tok Siap, Imam Bilal je. 3 orang tinggal. Lain-lain tak tahu gimana. Balik kampung kot ustaz kata dia. Pergi kampung begitu juga. Sama juga surau masjid dia. Kosong juga. Jangan-jangan masjid India kot. Masjid juga kata dia. Masjid juga kata dia kan. Ni kita katakan masuk bulan Ramadan seronok. Cuma apa yang kita nak ceritakan bab sahur ini, tak ada apalah. Cuma kita nak tengok bilakah yang paling afdalnya kita nak bersahur, ataupun waktu yang paling afdal kita bersahur. Menurut Anas bin Malik daripada Zaid bin Sabit katanya, kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bangkit menuju solat. Berkata Anas, aku berkata kepada Zaid, berapa lama masa antara kedua-duanya, yakni antara makan sahur dan solat subuh? Maka beliau menjawab, sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mana tuan-tuan, paling afdal sebelum masuk waktu subuh itu 50 ayat Al-Quran. Agak-agak berapa minit tuan-tuan 50 ayat Quran? Kita anggarkan lebih kurang 30 minit 40 minit lah, lebih kurang. Baca tartil lah. Maknanya baca tu perlahan, bertajwid, jangan baca laju. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu 7 minit siap dah tuan-tuan. 7 minit siap dah. Kan macam sembahyang tarawih di mana tu? Di Indonesia tu. Allah berapa minit? 15 minit. 15 minit 20 rakaat tuan-tuan. Siapa tak suka? Kita pun suka. Laju betul. Alhamdulillah amin. Qul ahad, Allahu akbar. Habis 20 rakaat. Kita pun seronok macam tu tuan-tuan. Balik tengok buletin utama. Sambung balik 15 minit je sembahyang tarawih tu. Ni kita katakan bacaan tartil. Bila bacaan tartil kita agak-agak dalam 30 minit 40 minit. Kalau kita kata waktu subuh 5.40, 5 tu afdal dah. 5 tu afdal lah kita bersahur. Paling cantik lah tu. Ustaz, kami ni yang sahur pukul 12, pukul 1 ni macam mana ustaz? Itu pun kita kata bagus juga. Yang ini paling afdal.
paling afdalnya bila hampir-hampir nak subuh, itu yang paling afdal. Cuma tuan-tuan, kita nak ingatkan, sebelum masuk bulan Ramadan, cari ilmu puasa dulu. Kan? Cari ilmu puasa, belajar ilmu puasa sekarang. Sekarang pun tinggal lagi berapa bulan nak puasa? 5 bulan, 6 bulan. Lagi berapa bulan nak puasa? Cari ilmu puasa supaya apa? Kita masuk bulan Ramadan, kita tahu dah yang ini sah ke batal ke apa. Pasal apa tuan-tuan? Ustaz-ustaz ni penat dah. Tiap-tiap tahun soalan sama saja. Ustaz, kuih hidung betul tak? Kata dia. Soalan sama tiap-tiap tahun. Kita pun jawab lah, kan? Kita kata kuih hidung tak batal. Pasal apa tak batal Ustaz? Dia marah kita balik. Dah lah kita tanya kita, dia marah kita balik. Bukankah itu masukkan sesuatu dalam rongga? Pula dah dia marah kita balik tu. Yelah, memanglah masuk dalam rongga, kita katakan. Habis awak kumur-kumur tu tak masuk dalam rongga, itu lain Ustaz. Itu kita masuk, keluarkan balik. Habis tu awak korek hidung, tak keluarkan balik jadi awak tu. Satu hal pula kita katakan. Sebab tu kena cari ilmu dulu. Kita kata ilmu puasa untuk masuk dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang sahur, lepas sahur tuan-tuan tidur dia. Tidur, bangun balik pukul 7 malam tu. 10 minit lagi buka dah. Hai, berat betul kata dia puasa ni, penat. Kata dia, tidur saja daripada pukul 7 pagi tu sampai 7 malam baru bangun. Ni puasa apa benda nama ni? Kan? Makna kena belajar ilmu puasa, sama ada ini sah, makruh, batal, ataupun seumpamanya kita nak tahu apa? Ilmu dalam bulan puasa. Supaya kita masuk Ramadan, kita tahu, oh ini salah, ni betul. Ni kita kena cari ilmu untuk berpuasa. Baik, ini golongan yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Baik, golongan yang ke-11, golongan yang terakhir kata Nabi SAW, ialah golongan orang yang melawat orang sakit, menziarah orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang mendatangi saudaranya, yakni yang sedang sakit, untuk menjenguknya, maka dia seperti berjalan di taman syurga sampai dia duduk. Jika ia telah duduk, maka dia akan diliputi rahmat. Apabila seseorang menjenguknya pada pagi hari, maka 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai petang hari. Apabila dia menjenguknya pada petang hari, maka 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka tuan-tuan, pergilah ziarah bila-bila pun, siang ke malam ke, tetap juga diselawatkan oleh malaikat. Berapa ramai tu Ustaz? 70,000 malaikat berselawat pada orang yang pergi ziarah orang sakit ni. Tuan-tuan, disebutkan lagi, apabila kita berjalan menuju untuk menziarah orang sakit, seumpama dia berjalan di dalam taman-taman syurga. Dan ketika mana dia duduk tu tuan-tuan, rahmat turun. Dapat pula selawat malaikat 3 dapat orang yang ziarah orang sakit. Ini kita kata, kalau ada orang sakit, maka ziarahlah. Nak pula itu ialah adik-adik kita, saudara mara kita, pergi ziarah supaya dapat kelebihan menziarah orang sakit ini. Cuma apa tuan-tuan, kita katakan adab berziarah pun kena ada, kan? Kita tahulah nak bergurau, biasalah, kan? Kita dengan kawan-kawan kita kan kadang-kadang bergurau. Dia pun datang tengok kawan kita sakit kat hospital, tengok dia terlantar sakit, kata dia kan, dia kata, kawan aku dulu pun ada macam ni juga sakit, dia kata dia 2 Jumaat, kata dia gol dah, kata dia. Satu hal, jangan pula kita kata gitu, dia pun nanti turun semangat dia, jatuh semangat dia. Pasal apa? Tahulah kita bergurau, tapi bila dia dengar macam tu, lagi teruk dia sakit, kata. Lagi teruk dia sakit. Pasal apa? Kita bergurau begitu. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok adab orang sakit ataupun ziarah orang sakit, kita ni datang bagi semangat pada dia, bagi semangat pada dia, walaupun kita kata tak ada harapan dah. Doktor kata 3 hari saja ni harapan dia, lepas tu tak ada dah, kata dia 3 hari. Walaupun kita kata tak ada harapan dah, kita datang bagi semangat pada dia. Haji, semangat Haji, mudah-mudahan Allah sihatkan, kuatkan. Tuan-tuan, dengan kata-kata kita tu boleh jadi Allah panjangkan umur dia. Siapa tahu? Doktor pun tak boleh tahu 3 hari. Itu anggaran saja, anggaran saja. Tapi kalau kita datang bagi semangat pada orang, boleh jadi Allah panjangkan umur dia, sihat balik dia. Sebab tu datang tuan-tuan, kita datang ziarah orang sakit, dia kena belai kepala, pegang tangan ni, urut sikit badan. Pasal apa? Pasal di tangan ini tuan-tuan, dia ada aura dia. Aura, bila sentuh dengan badan orang lain, kepala orang lain, dia ada aura. Taklah kita kata sembuh semuanya, tapi kita katakan sembuh sedikit lah. Sebab tu orang urut kaki, dia pakai tangan ke pakai mesin? Dia pakai tangan. Memang kita katakan urut tak sembuh semua, tapi kurang sikit, kita rasakan kurang sikit dah rasa sakit tu, pasal urut pakai tangan. Ini kita katakan, walaupun tak ada harapan dah, kita kata pergilah ziarah, bagi semangat pada dia, belai kepala dia, pegang, kita katakan
tangan dia, kaki dia, supaya apa? Supaya datang balik semangat dia. Cuma tuan-tuan, yang kita nak masukkan last kali, yang terakhir, apa dia? Hak muslim semuslim, pasal dia ada kaitan dengan ziarah orang sakit ni. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebutkan ada hak muslim semuslim yang mesti dijaga. Dalam riwayat kata ada 5. Dalam riwayat lain kata ada 6 hak muslim semuslim yang kena jaga. Tuan-tuan, kita ambil 6 terus, 6. Walaupun kita katakan kita hebat beribadat, siang malam kita beribadat kepada Allah, tapi dengan masyarakat, dengan muslim kita tak jaga hak dia, maka besok di akhirat Allah akan kata pada orang-orang manusia semua, wahai manusia, siapa nak tuntut pahala pada orang ni? Tuan-tuan, yang kita tadi ni pahala banyak dah, pahala tinggi dah boleh layak dah masuk dalam syurga Allah. Pasal apa? Ibadat kita kuat, ibadat kita banyak, ibadat kita hebat, banyak dah pahala tinggi melimpah. Tapi satu hari tiba-tiba Allah kata, wahai manusia, siapa nak tuntut pahala pada dia, sila bangun sekarang. Yang awal-awal bangun siapa tuan-tuan? Ni keluarga mara kita. Keluarga kita ni akan bangun, isteri kita, anak kita. Pasal dulu masa dalam dunia kau tak pernah suruh pun aku tutup aurat, dia akan ambil pahala kita. Waktu tu tuan-tuan tak kenal dah, kenal tapi dah tak kira orang dah. Waktu tu dalam keadaan susah, mana lagi nak ini suami aku ni tak apalah, biar dia masuk syurga, aku masuk. Tak ada dah. Waktu tu nak lepaskan diri kita sendiri, nak pahala boleh dapat, kita akan ambil. Dulu masa dalam dunia kau tak pernah suruh pun aku semayang, habis kita yang semayang sorang-sorang ni tuan-tuan, diambil pahalanya. Lama-lama dah tak ada lagi pahala dah, habis tinggal dosa je. Ada lagi orang tuntut tu. Dulu masa dalam dunia aku bagi salam kau tak pernah jawab pun, dah tak ada pahala dah, nak ambil apa? Allah kata ambil dosanya, timbang kat dia. Tadi tuan-tuan kita timbang, pahala banyak dah layak dah masuk syurga Allah. Tiba-tiba Allah kata siapa nak tuntut pahala, ambil pahala pada dia, habis semua pahala, habis dah. Tadi yang layak masuk syurga dah, ini dipanggilkan muflis akhirat, habis. Sebab tu tuan-tuan, dengan masyarakat pun kena jaga. Sebab tu dikaitkan hablum minallah wa hablum minan nas. Dua ni kena jaga, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Sebab tu kalau kita tengok ayat-ayat Quran tuan-tuan, ayat Quran pasal apa dikaitkan wa aqimis solah wa atuz zakah. Dua ni sentiasa sama, tak pernah pisah pun. Pasal kata ulama, solat ini untuk Allah, zakat ini untuk masyarakat. Dua ini kena jaga. Walaupun kita hebat macam mana pun dengan Allah, tapi dengan masyarakat akhlak kita masih lagi tak baik, maka ini yang kita kena jaga betul-betul. Ada 6 hak muslim semuslim yang kena jaga. Yang pertama apa tuan-tuan? Yang pertama, apabila orang beri salam, maka wajib jawab. Wajib jawab. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Kadang-kadang kita tengok orang bagi salam, ataupun kita tengok orang yang kenal saja kita bagi salam, kan? Tak kenal tak payahlah. Tuan-tuan, ini sunnah yang lama dah ditinggalkan, orang tak perasan pun. Yang kita salam, bagi salam kepada orang yang kenal saja, yang tak kenal kita tak bagi dah. Ini kita katakan sunnah yang lama ditinggalkan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum afshus salama bainakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya, tidak akan masuk syurga sehingga orang itu beriman, tidak akan beriman sehingga orang itu berkasih sayang. Nabi tanya, nak tak aku tunjukkan bagaimana nak berkasih sayang? Kata Nabi, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian, maka ini boleh mendatangkan kasih sayang. Tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa kita senang saja, mudah saja untuk masuk syurga, tapi amalan yang kita buat ni kadang-kadang tak boleh, yang kita tinggalkan. Masuk syurga, takkan masuk syurga orang yang beriman, takkan beriman sehingga orang ini berkasih sayang. Nak tak aku tunjukkan bagaimana nak berkasih sayang? Sebarkan salam, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, cuba terbalikkan hadis ni. Sebarkan salam, maka orang ini akan berkasih sayang. Bila orang ini berkasih sayang, bermakna orang ini beriman. Apabila orang ini beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Mudah saja untuk masuk syurga, sebar salam saja. Sebab tu tuan-tuan, sunnah ini dah lama ditinggalkan. Sebarkan salam, sebarkan salam sunat, jawab salam itu wajib. Siapa-siapa pun kena jawab. Baik, kena jawab salam itu wajib. Yang kedua, apabila diberi undangan, maka hadirlah. Orang datang pada kita, haji, mari jemput, saya datang, jemput kedua ni, doa selamat, kata dia, wajib datang.
Kalau ada urusan, boleh bagi tahu pada tuan rumah, minta maaf saya tak dapat datang, ada urusan dan semua. Yang kita katakan sengaja tak datang, besok dia datang pada kita, besok di akhirat dia akan tuntut pahala pada kita. Dia akan tuntut pahala kita. Tuan-tuan, yang kita bimbang ni apa? Kenduri sebelah rumah ni, itu pun tak datang. Kenduri sebelah rumah, tutup pintu depan, nampak macam tak ada orang, rupanya keluar ke belakang nak pergi Tesco. Keluar ke belakang tu pasal apa? Tak nak pergi kenduri orang. Tuan-tuan, ini besok akan dituntut dekat akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila orang bersin, maka doakan untuk dia. Yang ini sunat. Apabila orang bersin, maka tolong doakan dia, yarhamkallah, doakan untuk dia. Yang ini sunat. Yang keempat, apabila orang meminta nasihat, maka berilah nasihat padanya. Ini pun sunat. Orang datang pada kita, ustaz tolong doakan saya, tolong nasihatkan saya ni banyak dah tinggal solat, kata dia. Kita pun bagi nasihat pada dia, kena begini. Walaupun kita katakan dia tak datang kita, dia datang pada pomen yang mekanikal tu lah, buat motor tu, dia pun datang, bang tolong nasihatkan saya bang. Abang tu pun kena bagi nasihat pada dia, tapi bagi nasihat atas dasar ilmu yang dia ada lah. Jangan pandai-pandai buat keluar hukum pula. Bang saya ni dah lama buat jahat ni bang, tolong bagi nasihat. Tak boleh, awak ni banyak sangat buat jahat dah ni, awak ni masuk neraka je, kata dia. Pandai-pandai buat keluar hukum pula dah. Bagi nasihat atas dasar ilmu yang kita ada saja, kan? Jangan pandai-pandai buat keluar hukum. Yang keempat. Yang kelima, apabila ada orang sakit, maka ziarahlah dia. Ini yang kita bincangkan 11 golongan tadi. Apabila ada orang sakit, maka ziarahlah dia, saudara mara kita. Pasal apa? Kita dapat doa malaikat dan fadilat-fadilat yang kita katakan tadi. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila ada jenazah, maka iringlah dia ke kubur. Ini pun sunat. Kan? Mana tuan-tuan ada nampak jenazah, pergilah iring di kubur. Pasal apa? Yang ini boleh memperingatkan kita. Kematian ini boleh memperingatkan kita bahawa kita ni hidup tak lama. Bila-bila saja boleh meninggal dunia. Bila-bila saja boleh mati. Mana iring jenazah tu ke kubur? Ini hak muslim sama muslim yang kena tunaikan. 6 hak muslim dah. Jaga hak muslim sama muslim ini supaya besok tak ada kita dituntut pahala oleh orang ramai. Tak ada. Pasal kita dah jaga dah hak muslim sama muslim. Masyarakat semua kita dah jaga. Dengan Allah pun kita jaga, dengan manusia pun kita jaga. Mudah-mudahan kita selamat besok di akhirat kelak. Tuan-tuan, saya rasa cukup dah sekadar itu. 11 golongan dah saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebab tu saya sebutkan tadi, 11 golongan ini jangan simpan dalam hati, terus pergi sebarkan pada orang yang tak datang, supaya apa? Dia pun dapat manfaatnya. 11 golongan ini, tuan-tuan, kita balik sama-sama beramalkan 11 golongan ini supaya kita dapat doa malaikat itu. Tak boleh buat 11, buat sikit pun tak apalah, asalkan kita dapat doa malaikat. Dapat buat semua lagi cantik, alhamdulillah. Wallahu alam, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.